Apa beza haid dan istihadah? Baik, ini tolong Sipang ni. Kita jawab bulan depan, Ada 4 keping soalan terakhir, tak apa malam ni lambat sikit pasal ada makan lagi. Haid ni ialah darah yang keluar atas jalan adat daripada perempuan. Istihadah atas jalan penyakit, ada masalah bagi aurat dia. Apa makna haid? Haid ini ad-damur alladhi yakhruju min rahimil mar'ati ala sabilil adah. Haid ini adalah darah yang keluar daripada rahim perempuan, bukan daripada parak, asal rahim, tapi atas jalan sokmo-sokmo, kebiasaan, sebulan sekali keluar, sebulan sekali. Jadi sekurang-kurang keluar haid 24 jam. Tiba-tiba dia keluar darah hanya 2 waktu semayang, subuh dan zuhur. Lepas tu tak ada darah, bukan haid. Kerana kalau tak sampai waktu haid, maka istihadah. Haid ni paling lama 15 hari 15 malam. Tiba-tiba 16 hari keluar darah, maka ada istihadah, ada haid. Jadi nak kira ke mana? Katakan dia keluar 16 hari. Kalau sama-sama 7 hari, 7 hari, 7 hari. Bulan ni 16 hari keluar darah, awet muslimat. Maka nak pakai ke mana? Pakai gini senang. Kalau lepas-lepas keluar berapa? 7 hari. Maka hak 16 ni ambil 7 itu haid, selebihnya istihadah. Kerana ada kau kata boleh buat gitu. Maka hak selebihnya itu basuh darah dan pakai pad dan semayang. Dan nifah dia pula. Nifah ad-damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati akibat wiladah. Darah yang keluar dari rahim perempuan juga, tetapi selepas selesai keluar anak. Anak habis terbit berdebik jatuh dah, maka keluar darah, nifah. Anak baru nak terbit keluar darah, bukan nifah, istihadah atau darah puasa. Anak tengah terbit, darah terbit, bukan nifah juga. Anak habis dah terbit, maka baru terbit, itu nifas. Dan kalau kembar, kena keluar yang kedua, baru nifah. Keluar yang pertama, lepas tu keluar darah 2 hari. Kalau 2 hari itu bukan lagi nifah, kerana ada anak seorang lagi, doktor kata dalam perut. Kena keluar semua sekali. Walaupun jaraknya lama, contohnya 30 tahun jarak. Hak pertama keluar tu 30 dah umur, baru keluar seorang lagi, belum lagi dia mengalami nifah. Tapi taklah berlaku gitu. Jadi nifah ni nak tegur sikit orang puan, jangan pakai ayat tukmu. Tukmu kata kau ni, tuk kata kalau anak ingat adalah 40 hari tak boleh mayang. Tu salah. Tu mazhab tukmu dia panggil. Mana pula 40 hari? Dia paling lama 60 hari. Dah patut nak kira ke mana ni kita? Masing-masing punya kira. Dia nifah ni atau haid ni, dia sama macam timbangan. Macam timbang. Kalau orang nak masuk kerja, interview kerja, orang suruh timbang. Kita kata tak boleh timbang pakai orang lain, tak boleh. Tak boleh, orang lain tubuh cek mu bapak macam pada lori punggung. Faham tak? Kena timbang suku. Faham tak? Baru tahu saiz mu. Kasut kita nak beli gitu kok. Jadi pergi kedai kasut awak, nak beli kasut. Kasut you tu lah kasut awak. Jadi kata budak puan tu dah pocik saiz berapa? Tak apa lah, pakai saiz mek tak apa. Tak boleh, dia kaki lain, saiz pocik kaki lain. Gitulah nifah. Jangan pakai ayat tukmu tadi. Pakai 40. Ada rapang keluar 38. Ada rapang keluar 32. Ada rapang keluar 12 hari saja. Ada yang keluar 41. Ada keluar 40. Ada keluar 47. Ada keluar 42. Ada keluar 60. Ada keluar 53. Paling lama 60. Faham lagi? Nah, pakai 40 gitu. Sebab kalau pakai 40 gitu, kalau dia nifas sebenarnya 30 hari saja, 10 hari dia tidak semayang. 1 hari 5 waktu. 10 kali dia 50 waktu semayang. Dia tidak semayang. Atas dasar pakai tuk dia ke bawah. 40 hari dah semayang. Tu kalau dia kurang. Dan kalau nifas dia 50 hari, bermakna 10 hari dia semayang dalam keadaan berdosa besar. Betul lagi? Jadi kena cek sendiri.